Dalam satu hadis Nabi kata, barang siapa dapat menjamin, dia dapat jaga dua benda, antara dua tulang dagu, antara dua tulang paha. Antara dua tulang dagu apa? Lidah. Faham? Jaga lidah. Antara dua tulang paha, kemaluan. Maksudnya, jangan mu jaga kemaluan, jangan buat yang haram dengan kemaluan. Mu jaga mulut, lidahmu jangan sampai berkata yang haram. Aku jamin dia syurga. Faham? Makna dosa kemaluan dan dosa lidah. Kita ada 300 lebih anggota badan, tapi yang banyak buat dosa 7. Faham? 1, mata. 2, lidah. 3, telinga. 4, perut. 5, kemaluan. 6, tangan. 7, kaki. Jarang orang buat dosa dengan ketiak, dengan bluetooth, dengan ukulali. Jarang. Faham? 7 ni. Tapi dalam 7 ni, yang paling banyak buat dosa 2, kemaluan dan lidah. Antara kemaluan dengan lidah, kenapa mereka paling banyak buat dosa? Kerana kemaluan dan lidah tidak ada tulang. Faham lagi? Barang lembek jangan bergurau.